Tak ada dah situ. Kita nak pakai gadik dari ibu bagi. Yang tak boleh guna nak bagi dia. Okey. Ini ya. Ini. Sekejap. Anu ni. وبجاهك لا نخشى
أحدا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا أرجو غيرك أنجارا دهري وعدمت الأنصار لا أرجو غيرك دهري وعدمت الأنصار بحياتك ألقى الأنظار كرما يا أفضل من سجد الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أنت المختار من القدم يا خير شفيع في الأمم أنت المختار من القدم يا خير شفيع في الأمم وبنورك من بعد العدم وجه التكوين زهى وبدا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سامي القدر والآل مع الصحب الغر ما أبدى الطائر تغريدا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبدأ بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام وبعد، سبحان الله، في هذه القصيدة
مرت على قلبي خواطر عجيبة، كم نحن في غفلة عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة والشفاعة الكبرى بين يدي الله يوم القيامة، والرحمة لأهل الأراضين والسماوات. هذا هو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh memulakan majlis pada malam ini dengan bacaan doa dan juga dengan sebaik-baik tahiyat, sebaik-baik ucapan penghormatan dengan ucapan salam kepada kita semua. Kemudian ketika membacakan qasidah ini, Syekh mengatakan beberapa khawatir, maknanya beberapa lintasan datang dalam hati Syekhuna, di mana menunjukkan betapa kita ini jauh lalai daripada mengingati kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara baginda adalah rahmah yang dihadiahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi rahmat yang kepada sekalian alam, dan itulah kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha laysa taqrirun minna bi khairiyyati an-nabi an sa'il al-khalqi 'ala al-itlaq, malakahum wa insahum wa jinnahum من في السماوات وفي الأراضين. هذا بإقرار الله عز وجل وإقرار صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. Jadi perakuan akan kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah yang kita dapatkan daripada diri kita sendiri ataupun daripada mana-mana makhluk yang ada di langit dan di bumi, akan tetapi perikraran akan kemuliaan Nabi Muhammad SAW itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, dan datang daripada bentuk salawatnya Allah Subhanahu wa taala ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. كل الأنبياء والرسل بما فيهم إبراهيم عليه السلام وآدم أبو البشر كلها مقدمات لمجيء الرسول البادئ الخاتم، هو مبتدئ الرسالات وهو خاتم الرسل والأنبياء والرسالات على الإطلاق، فلا رسالة بعد رسالة رسول الله ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka seluruh para anbiya yang lain adalah para nabi yang didatangkan terlebih dahulu sebagai permulaan untuk lahirnya risalah yang besar, iaitu risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hakikat daripada kewujudan ini bermula dengan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditutup juga dengan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. أنت إلى من تمد يدك ليعينك؟ أجاب المحب في قصيدته بخير خلق الله على الإطلاق، فلا خيرية لبشر قبل خيرية رسول الله، ولا خيرية لبشر بعد خيرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka di dalam qasidah ini menjelaskan kepada siapakah yang kita akan memohonkan pertolongan. Mestilah kita bertawassul, maknanya kita meminta keberkahan melalui sebaik-baik makhluk, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak adalah kebaikan yang didapatkan oleh umat ini melainkan melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak ada kebaikan sesudah kedatangan, tidak ada kebaikan yang lebih utama lagi sesudah kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. ما من نبي ولا رسول إلا مستمد وجوده ونوره من أمر الله ونور رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بأمر قطعي لا ظني ولا اجتهادي. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بعد أن أسري وعرج به إلى ربه: أين كنت لما خلق الله آدم؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. والنبوة هنا بالتكليف أم بالاختيار من الكلام؟ يوم كان الله إرادة الله أن أكون نبيا لم يخلق آدم عند ذلك، ولم يقدر أن يكون هناك بشر، لأن رسول الله هو القبضة النورانية الأولى في الوجود كله، ونطق بها بقوله محمدا، والمحمد من الحمد والشكر على الفعل، فالله حمد نفسه على ما فعل
وهو الغني عن الحمد من الغير، لأنه خلق لهم الرحمة المهداة والشفاعة الكبرى في الدنيا وفي الآخرة، وأكثر من ذلك بل هو الشفيع المشفع لعصاة أمته على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. فإذا مددت يدك فاعلم إلى من تمد يدك تطلب منه العون، وإلا لست أهلا لأن تعان فافهم. Jadi panjang juga Aisyah sebut ni. Maka sikit sebanyak yang kita dapat fahami bahawasanya baginda Nabi SAW ini adalah makhluk yang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Sebenarnya kerana seluruh daripada kewujudan ini berasal daripada qabdah nuraniyah, iaitu qabdah genggaman nur baginda Nabi SAW. Maka tidak akan wujudnya makhluk ini tanpa adanya nur Rasulullah SAW. Dan dengan wujudnya baginda Nabi SAW ini yang menjadi rahmat yang dihadiahkan kepada seluruh alam. Dan perkara ini bukanlah perkara yang direka-reka, bahkan dia ada nas yang qat'i, di mana ketika baginda Nabi SAW setelah melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka penduduk Makkah ketika itu telah bertanya kepada baginda Nabi SAW, di manakah Rasulullah yang ketika mana Nabi Adam diciptakan. Maka Rasulullah SAW hanya ketawa dan mendengarkan soalan ini dan mengatakan bahawasanya baginda telah wujud ketika Adam masih di antara air dan tanah. Maksudnya ketika Nabi Adam AS belum diciptakan, Rasulullah SAW itu telah sedia ada wujud dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah asal daripada seluruh kehidupan ini adalah daripada Nur Muhammad SAW. Jadi ketika itulah kata Syekh, ketika kita ingin memohon pertolongan, maknanya kita nak meminta keberkahan dengan berkah siapa kita berpandukan, maka pastilah kepada sebaik-baik ciptaan, iaitu baginda Nabi SAW. Jadi jika kita tidak memahami hakikat ini, maka kita tidak akan tahu kepada siapa untuk kita meminta pertolongan. فلذلك مددت إليه يدي وأنت تمد اليد وتطلب العون من أهله، وإلا فأنت جاهل في نفسك ومطلبك أيها الإنسان. Maka sebab itulah kita meminta pertolongan ini kepada ahlinya, iaitu kepada baginda Nabi SAW. Jadi ketika kita tidak meminta pertolongan melalui baginda Nabi SAW ini, maka itulah tanda kejahilan kita tentang Rasulullah. Dan tadi sikit tambahan, tadi saya disebut Muhammad. Kenapa nama baginda Nabi SAW itu Muhammad? Maksud mengumpul segala pujian. Allah sendiri yang memuji kepada Nabi SAW, dan Allah menzahirkan dengan kewujudan Nabi SAW ini untuk menunjukkan keagungannya. Akan tetapi Allah sebenarnya tidak berhajat kepada sesuatu yang maknanya suatu dalil untuk menunjukkan kepada keagungannya, akan tetapi dizahirkan ini untuk kita, yakni Muhammad itu mengimpun segala pujian atas perbuatan ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. ماذا تقول يا شيخ؟ تمد يدك إلى محمد؟ هذا الشرك. استغفر الله العظيم. أنت تعبد محمد أم تعبد الله؟ هذا الكلام يا مبتدع. Jadi kalau kita membaca qasidah ini, kenapa kita memohon pertolongan kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Maka seolah-olah kita telah melakukan satu syirik, kita lah pelaku bid'ah. أقول لهذا المجنون من دلك على الله إلى رسوله، فلو مددت يدك لرسوله طلبا من العون فيد الله هي الممدودة إليك برسوله المحبوب عليه الصلاة والسلام. Maka ketika ada orang yang menuduh dengan tuduhan bid'ah dan syirik ini, maka apa yang kita katakan kepada orang gila ini, kata Syekh, siapakah yang menunjuki kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau bukan baginda Nabi SAW? Lalu ketika kita tadahkan tangan kita memohon pertolongan daripada Rasulullah SAW, maka pastilah Allah terlebih dahulu menyambut tangan kita ini, menyambut permohonan kita ini kerana kasihnya ataupun kerana cintanya kepada baginda Nabi SAW. فالتوسل ليس عبادة، إنما وسيلة للوصول للغاية. أنت عندما تركب سيارة تريد تصل إلى بيتك، مدرستك، عملك، عم تعبد السيارة، من يقود هذه العقل؟ تسمع تفرح، جرب تحزن. نعم.
Jadi kata Syekh, di sinilah kita kena faham bahawasanya tawassul, iaitu ketika kita menggunakan wasilah, Rasulullah itu sebagai wasilah, jalan kita untuk menuju pada Allah, bukanlah dianggap sebagai satu bentuk ibadah kita menyembah pada Rasulullah. Ibaratnya kalau kita menggunakan kereta, mandu kereta, apakah kita menyembah kereta? Bukankah kereta itu tujuannya untuk menyampaikan kepada satu tujuan? Maka demikianlah baginda Nabi SAW itu adalah wasilah, jalan untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. أنت عندما تجلس أمام الشيخ يحفظك القرآن ويعلمك الدين، أنت عم تعبد الشيخ؟ من يقول بهذا الكلام؟ Maka demikian juga keadaannya ketika kita belajar kepada seorang syekh yang mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita ilmu-ilmu agama yang lainnya. Apakah kita menyembah kepada syekh ini? كيف لا نتوسل برسول الله وهو الذي أوصل إلينا رسالة الله سبحانه وتعالى؟ Lalu bagaimana mungkin kita tidak ataupun kita menolak untuk bertawassul menjadikan baginda Nabi SAW ini wasilah untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan baginda lah yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. هل هناك نص من نصوص كلام النبوة قال لأصحابه وأتباعه تعبدوني أنا إلهكم؟ بالعكس جاء بتقرير الفردانية المطلقة، قل هو الله أحد على الإطلاق، فردانية وجوب الوجود بالمطلق الواحد سبحانه وتعالى. فإذا هو الذي دلنا على انفراد المحبوبية لله، فانشغالنا بمن دلنا على الله ووحدانيته ووجوده هو عين الصدق مع المحبة لله عز وجل. Jadi kata Syekh tu, adakah mana-mana nas yang menunjukkan bahawasanya Rasulullah itu mengatakan bahawasanya sembahlah aku ini Tuhan? Tidak ada. Sebaliknya, nas yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, Qul huwallahu ahad, katakanlah dia yang esa. Maknanya Rasulullah mengajarkan kita akan ketunggalan di sang kekasih, iaitu kita mengesakan seluruh cinta kita adalah hanya semata-mata untuk Allah yang mutlak untuk dicintai. Maka Rasulullah SAW itulah menunjukkan kepada kita tentang ketunggalan, keesaan sang kekasih. Dan ketika mana kita mencintai orang yang menunjuki kita kepada ketunggalan sang kekasih, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tanda jujurnya dalam kecintaan. وتمسكك بالوسيلة الصحيحة توصلك إلى الغاية الحقيقية. Maka ketika kita berpegang dengan wasilah yang benar, maka disitulah yang akan menyampaikan kita kepada jalan yang benar. لذلك أقول لك كل من تعاشر أقول لك لك. Maka sebab itulah Syekh selalu mengulangkan kepada kita, katakanlah kepadaku dengan siapa engkau berteman, dengan siapa engkau bergaul atau bersahabat, maka akan aku katakan siapa dirimu. قريش وأبو سفيان بذاته أمام ملك الروم لما يسأله وهو العدو الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأله عن صفات مدعي النبوة عندكم، وهو هذا كافر ولم يؤمن برسول الله. ومين اللي عم يسأله؟ هرقل ملك الروم. فماذا أجاب؟ لم يكذب هذا الكافر بحق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع العداء الذي بينه وبين النبي وعدم الالتزام. وهذه أخلاق الرجال تفهم وإن كانوا مختلفين معه. نعم. Jadi kata Syekh, kalau kita ingin melihat keindahan peribadi baginda Nabi SAW ini diperakui oleh musuh baginda Nabi SAW sendiri, yang mana mereka tidak memeluk Islam. Akan tetapi ketika Herkul, Raja Rom ketika itu bertanya kepada Abu Sufyan yang tidak beriman lagi ketika itu kepada Islam, maka apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan, bahawasanya Rasulullah SAW ini sama sekali orang yang tidak pernah berdusta. Maka di sinilah kata Syekh menunjukkan akhlak seorang rijal, akhlak pemuda yang sebenarnya, maknanya dia tetap menerima kebenaran ataupun menyatakan kebenaran walaupun pada orang yang berselisih pandangan dengannya. مما سأل هرقل هذا الرجل أبا سفيان هل لاحظت عليه كذبا؟ هذا أجاب أبو سفيان ما علمنا عليه كذبا أبدا، وهو عدوه الأول في قريش في الاعتقاد. Jadi ketika Herkul tadi bertanya, Raja Rom ini bertanya kepada Abu Sufyan, apakah engkau pernah memerhatikan orang yang mendakwa Nabi ini tadi, maknanya Rasulullah itu berdusta? Maka Abu Sufyan berkata,
kami tidak pernah menyaksikan pada dirinya itu pernah berdusta. قال هل نكث عهدا التزم به مع أحد؟ قال بعلمي لم ينقص عهدا مع أحد أبدا. Bahkan ketika ditanyakan lagi kepada Abu Sufyan, apakah baginda Nabi SAW ini pernah melanggar janji kepada sesiapa pun? Lalu apa kata Abu Sufyan? Baginda ini tidak pernah melanggar janji kepada siapa pun. قال هل أتباعه يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون ولا ينقصون وهذا كلام عدوه الأول في قريش. Lalu ditanya lagi kepada Abu Sufyan, apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang? Lalu Abu Sufyan mengatakan bahawasanya pengikut bagi Nabi SAW itu semakin bertambah. Maka di sini adalah kata-kata yang diucapkan oleh seorang daripada kalangan Quraisy yang sebenarnya merupakan musuh utama pada baginda Nabi SAW dalam bab i'tiqad, dalam bab akidah. قال له هل يتبعه الأقوياء والجبابرة أم الضعفاء والبسطاء؟ قال يتبعه الضعفاء والمحتاجين والفقراء. فماذا أجابه هذا سلطان الروم؟ قال هكذا أصحاب الرسل لأن كانوا يتبعوا النصرانية، وهكذا اتباع الرسل. أول من آمن بالمسيح ضعفاء بني إسرائيل. Jadi lalu ditanya lagi oleh Raja Rom ketika itu kepada Abu Sufyan, apakah pengikut baginda Nabi SAW ini terdiri daripada orang-orang yang berkuasa, orang yang berharta, ataupun orang-orang yang lemah, orang-orang yang fakir? Maka kata Abu Sufyan, pengikutnya adalah daripada orang-orang yang lemah dan fakir. Maka kata Raja Rom, demikianlah pengikut para rasul sebelumnya. Kerana Raja Rom ini adalah Nasrani, maka dia mengetahui bahawasanya pengikut rasul-rasul yang sebelumnya juga yang awal beriman kepada para rasul itu adalah daripada kalangan orang-orang yang lemah dan miskin. أنت كنت بحاجة إلى الرسول في هدايتك ووصولك إلى ربك. اسمع هذا الكلام بوضوح. أنت لست مسلم لأنك من أبوين مسلمين، هذا لا يقل به الإسلام، هذه عادات وتقاليد ليس لها علاقة بالاعتقاد. الاعتقاد يكون عن الدليل والبرهان والعلم والأدلة. العادات والتقاليد مفهوم آخر. أنت مسلم بإقرارك باعتقادك بصحة اعتقادك أن الله فرد صمد أحد ومحمد رسول هذه الدعوة إلى الله. فإن لم تكن تفهم هذا فافهم وتعلم واقرأ، وإياك تدعي الإسلام بالوراثة. الإسلام لا يكون بالوراثة أبدا، لأن مفهوم الوراثة مفهوم الجاهلية وليس مفهوم الإسلام. Jadi Syekh mengatakan kalau kita benar-benar ingin menjadikan baginda Nabi SAW ini sebagai jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fahamilah akan hakikat ini, bahawasanya kita hari ini pada seorang Muslim bukanlah semata-mata kerana kedua ibu bapa kita adalah Muslim. Kerana Islam ini bukanlah pewarisan. Sebaliknya kita sepatutnya menjadi seorang Muslim itu kerana sahihnya akidah yang kita yakini ataupun yang kita pegang dalam kehidupan kita. Jika kita menjadikan Islam itu hanya sebagai pewarisan, maka disitulah kita sebenarnya mengikut kepada adat dan juga kebiasaan kebudayaan kita. Dan ketahuilah bahawasanya Islam jika difahami secara pewarisan, maka itu adalah fahaman jahiliyah. ما هو الإقرار بالإسلام؟ تقول بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله بس؟ هل يكفي القول دون العمل؟ بالعكس، القول دون العمل حجة عليك يوم القيامة. Maka apakah ikrar dengan Islam itu sebenarnya? Apakah cukup sekadar kita memperakui dengan lisan kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dan tadi Syekh disebut bahawasanya ketika kita mengakui kita Islam itu adalah dengan kita meyakini bahawasanya Allah itu satu-satunya esa yang menjadi tempat segala makhluk berhajat, dan Nabi Muhammad SAW itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertinggal tadi recall balik. Jadi Syekh kata, apakah cukup ikrar kita sebagai seorang Muslim itu dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun kita berhajat kepada perbuatan amal untuk merealisasikan kalimah ini? لذلك إذا أحدنا مريض يذهب إلى مهندس أم إلى طبيب.
Lalu saya tanya kembali pada kita, kalaulah seseorang daripada kita ni sakit, kita pergi jumpa doktor ke ataupun kita pergi jumpa engineer? وإذا أحد يريد أن يصل ويتعرف إلى الله يذهب إلى رسوله أم يذهب إلى زيد وعمر من الناس يتخذهم آلهة يوصلوه إلى الله والعياذ بالله. Ataupun kalau kita ingin sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kita mengikut petunjuk kepada Rasul yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan untuk kita, ataupun kepada ahlinya, ataupun kita pergi saja kepada mana-mana manusia untuk kita dapatkan jalan untuk menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. ما هو أصل الاعتقاد في الإسلام؟ قولك لا إله إلا الله أم اعتقادك اعتقادا جازما لا تردد فيه أن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Apakah dia asas i'tiqad dalam Islam? Apakah cukup dengan kita menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ataupun ada satu keyakinan yang teguh dalam hati kita bahawasanya tidak adalah Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dialah yang esa, dialah yang menjadi tempat berhajatnya seluruh makhluk. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada satu pun yang semisal dengannya. السؤال الأول: هل أنت خرجت إلى الدنيا بمرادك أم بمراد ربك؟ Maka persoalan pertama, kata Syekh, apakah kita keluar ke dunia ini, kita diwujudkan ke dunia ini dengan keinginan diri kita ataupun keinginan Allah Subhanahu Wa Taala? ما الجواب؟ Jawapannya, ها؟ نعم؟ ما سمعت؟ Allah. لا، بمراد الأم والأب. هذه لغة أهل المادة. dia kata Syekh, kalau bahasa orang yang hanya terikat dengan material, dia kata kita wujud dengan dunia ini sebab adanya ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita yang nak mewujudkan kita di dunia. أيها المحجوب، لو كان التقاء الأب بالأم يأتي بالأولاد كان كل من يتزوج على أن يأتي بولد، لكن من لا يأتي بأولاد. Maka kata Syekh, wahai orang yang sangat besar terhijab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah datangnya seorang anak ke dunia ini adalah di atas keinginan mutlak ibu dan ayahnya, maka pastilah setiap orang yang berkahwin itu akan ada anak. Tapi realitinya ada saja yang tidak memiliki anak. وهناك فرق بين الوسيلة وصاحب الوسيلة. أنت وزوجك وسائل، وصاحبك هو من خلقك وأبدعك وأودعك فيك سره في الإنجاب والإخراج إلى هذا الوجود. كما خرجت أنت من رحم أمك بالواسطة، خرج ابنك بالواسطة، وأما كلاهما بتقدير الله سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. Maka kata Syekh, di sinilah kita perlu membezakan di antara wasilah dan juga sahibul wasilah. Iaitu wasilah kita pasangan suami isteri itu adalah wasilah untuk lahirnya zuriat masing-masing. Jadi sebagaimana kita keluar daripada rahim ibu kita itu dengan wasilah berwasilahkan ibu kita, maka demikianlah juga anak-anak kita wasilahnya adalah kita. Dan hakikatnya kedua-duanya adalah kedua-dua kita dan anak itu adalah telah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. أما أهل الغفلة فمحجوبين بالأسباب وقد نسوا صاحب الأسباب وهو المسبب سبحانه وتعالى. Adapun orang-orang yang terus tenggelam dalam kelalaian, mereka telah terikat dengan asbab, hanya melihat sebagai batas usaha mereka semata-mata, dan mereka melupakan kepada yang memiliki segala asbab itu terjadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. ولذلك القاعدة تقول ما من حركة ولا سكون إلا بأمره تكون. Sebab itulah kaedah menyebutkan bahawasanya tidak adalah gerak dan diam itu melainkan semuanya terjadi dalam ketetapannya. إياك أن تظن أنك تتحرك بمرادك، أنت ماشين لا أكثر ولا أقل، وهناك من يحرك الماشين. الآلة لا تتحرك إلا بصاحبها، ما في آلة تتحرك لوحدها. فافهم. Maka janganlah sekali-kali engkau menyangka bahawasanya engkau melakukan gerakan itu dengan dirimu sendiri. Engkau hanyalah sebatas mesin, dan kita ketahui bahawasanya mesin ini tidak akan bergerak melainkan yang memiliki mesin itu menggerakkannya. في الظاهر أنك أنت الذي عم تتكلم واللي أمامك عم يسمع، وفي الحقيقة أنت منك المتكلم، هناك متكلم فيه وهناك سامع فيه بأمر صاحب الأمر سبحانه وتعالى.
Jadi pada zahirnya kita melihat kita yang berbicara ataupun kita yang mendengar, akan tetapi sebenarnya realitinya kita hanyalah diperdengarkan ataupun kita itu hanyalah dibicarakan, iaitu adanya sang pemilik yang membicarakan kita, yang membuatkan kita mampu mendengar, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. سؤال: إذا كنت أنت الرامي وأنت القاصد وأنت الفاعل فلماذا تخطئ كثيرا؟ Jadi kata Syekh, kalaulah kita mendakwa diri kita lah yang bercakap, mendengar ataupun berbuat sesuatu, maka kenapa banyak sekali kita melakukan kesilapan dalam hidup kita ini? هناك فرق بين خلق الفعل فيه وبين التصرف بالفعل. شتى. Jadi sungguh jauh berbeza antara perbuatan yang diciptakan pada kita yang menciptakan, jika kita mendakwa kita yang menciptakan perbuatan tersebut, dengan dia yang sebenarnya realitinya yang menggerakkan kita dalam melakukan setiap perbuatan. ما ذكر الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم في منزل القرآن الكريم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أنت حركت وتصرفت ولأن الفاعل حقيقة هو الله. فافهم. Jadi itulah yang telah disebutkan oleh Allah SWT kepada kekasihnya baginda Nabi SAW, wa ma ramaita iz ramaita, dan tidaklah engkau yang memanah ketika mana engkau memanah, akan tetapi engkaulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memanah. Maka di sini isyaratnya bahawasanya perilaku kita itu adalah berbeza sama sekali dengan siapa yang menciptakan perlakuan tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنبي علمنا بالخطاب والكلام: لا تقل لشيء إني سأفعل غدا هذا أو ذاك، بل قل إن شاء الله. المشيئة عائدة إلى صاحب المشيئة، وأنت مخلوق لا تملك مشيئة. Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita tentang satu adab, iaitu ketika mana kita ingin melakukan sesuatu, janganlah kita mengatakan kita yang akan melakukannya esok hari, melainkan kita menyebut insya-Allah. Jika Allah berkehendak, maka kita kembalikan seluruh kehendak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sebenarnya menunjukkan bahawasanya kita ini tidak memiliki apa-apa kehendak pun dalam hidup kita, melainkan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأصل هذا الأمر تصحيح النية. صحح النية ونم في البرية. Jadi asas untuk kita mendapatkan semua perkara ini adalah dengan kita memperbetulkan niat kita. Maka ketika kita memperbetulkan niat kita, maka kita akan tidur di mana-mana pun dalam keadaan tenang. إن كانت نيتك أنت سليمة وليس صادق مع الله، لو حموك كل جيوش العالم ستظل قلقا غير مرتاح. Jika niat kita itu tidak benar, tidak benar-benar kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka walaupun seluruh tentera yang ada di dunia ini cuba untuk melindungi kita, kita akan terus berada di dalam kegelisahan. ما هي أصل الراحة النفسية؟ ما هي أصل الراحة النفسية؟ رضا المحبوب من محبوبه، وإلا المحب دائما قلق. فافهم. Jadi asas kerehatan bagi jiwa itu adalah ketika mana redanya redanya pencinta itu kepada sang kekasihnya. Jika tidak, jiwa seorang pencinta ini akan sentiasa berada dalam keresahan. لذلك هذا المحب قال هذا الكلام: إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر، ليس لي حمى إلا حماه ولا رضا إلا رضا. هذا صدق المحبة في التوجه. Maka sebab itulah disebutkan dalam qasidah ini oleh sang muhib, sang pencinta ini, dia mengatakan apa dia, bahawa sesungguhnya aku di dalam sukar dan senangku sentiasa mengharapkan perlindungan daripadamu. Maknanya apa dia? Apa sahaja menjadi keinginan daripada pencinta itu tidak lain tidak bukan adalah perlindungan daripada kekasihnya dan juga keredaan daripada kekasihnya. Jika tidak, akan sentiasa dalam kebimbangan. اسمع يا أيها الزكي أيها الإنسان العبيد وتدعي الزكاة. Kata Syekh, dengarkanlah wahai sekalian manusia yang mendakwa dirinya bijak, tetapi sebenarnya dia jahil, bodoh. أكبر حجابك عن محبوبك نفسك أنا فانتبه. Maka hijab yang terbesar antara dirimu dengan kekasihmu itu adalah dirimu sendiri, nafsumu. Maka ambillah perhatian akan hal ini. لذلك من استسلم إلى محبوبه سلم من كل شر.
من استسلم بصدق إلى محبوبه سلم من كل شر. Maka sebab itulah barang siapa yang berserah dengan sepenuh kejujuran kepada kekasihnya, maka dia akan selamat daripada apa pun keburukan. إني في العسر وفي اليسر بحماه ألوذ مدى العمر. مش توقيت لما بدي شيء أقول له يا رب، ولما هواي يسيطر علي يفتح الله فافهم. Maka sebenarnya dalam rangkap yang kita bacakan tadi, bahawasanya sepatutnya seluruh kehidupan kita pada apa pun keadaan diri kita, kita sentiasa mengharapkan kepada keredaan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya ketika kita menginginkan sesuatu sahaja baru kita mengangkat tangan kita mengatakan ya Rabb, ataupun ketika mana kita dipenuhi apa yang kita inginkan, kita lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. من هو ذخرك في الدنيا وفي الآخرة أليس محبوبا؟ هل واحد يلتجئ ويستجير بعدوه عين الجن؟ Maka apakah sebenar-benar keindahan bagi dirimu di dunia dan di akhirat, dan perhiasan bagi dirimu bukankah kekasihmu? Maka kita ketika meminta ataupun ketika kembali kepada yang kita cintai, bukannya kepada yang kita musuhi. وأقول أغثني يا زخري، من زخرك إلى ربك أليس رسولك وحبيبك؟ وأنت مكبل بالغفلات، فمن الذي يريد أن يكشف لك غفلتك عن نفسك ليوصلك إلى ربك؟ هل هناك غير رسول الله؟ فانتبه. Maka ketika kita meminta bantuan, pastilah kita meminta bantuan kepada yang mencintai kita, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang dapat menolong kita, menyingkapkan kepada kita daripada kelalaian yang kita miliki selama ini, jika tidak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكل خطاب كان النبي يخاطب به أصحابه يؤكد بهذه العبارة: هل بلغ؟ هل بلغ؟ هل بلغ؟ هل وصلت الرسالة؟ لأن النبي ما ينطق عن الهوى ولا عن النفس ولا عن المصلحة، إنما ينطق بأمر الله وحركة الله فيه سبحانه وتعالى. Jadi seluruh yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan kepada para sahabat itu adalah sebenarnya telah sampai kepada kita. Maka apakah kita benar-benar telah mengambil pelajaran atas apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? قريش تآمرت النبي وأرادت قتله، هل وصلت إلى ما تريد؟ رجعت بخفي حنين. وصلوا إلى فوهة الغار الذي داخلها النبي وأبو بكر رضي الله عنه صاحبه، ومع ذلك عمي بصيرتهم، لا بصرهم بل بصيرتهم عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مفهوم معية المحبوب مع المحب مع محبوبه. Jadi kalau kita ingin memahami bagaimana kebersamaan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan mereka yang mencintainya, maka kita lihat bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bagaimana orang-orang kafir Quraisy telah berhajat ataupun telah berkonspirasi untuk membunuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika mereka mengejar kepada Rasulullah, mereka telah pun sampai kepada gua yang menjadi tempat perlindungan baginda Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar. Akan tetapi mereka telah dibutakan mata mereka. Maka di sini kata Syekh bukan sekadar mata fizikal, tapi sebenarnya yang dibutakan itu adalah mata hati mereka daripada menyaksikan keberadaan baginda Nabi SAW. وأول طلب من محبوبك ما هو؟ أن يشفي قلبك من غفلاته عن محبوبك. فأصل مرض 6 نفوس أنا فانتبه. Maka permintaan pertama sang muhib ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menyembuhkan hatinya daripada kelalaian terhadap kekasih. Maka kelalaian yang paling utama, penyakit yang paling utama yang menimpa kepada manusia itu adalah ketika dia bertuhankan nafsunya, iaitu keakuan dirinya. وعلينا تعطف يا أملي بشفاء القلب من العلل. ما هي العلل؟ الأمراض المتراكمة مادية ومعنوية. Maka disebut di sini, berlemah lembutlah, berbelas kasihlah kepadaku, wahai yang menjadi harapanku, dengan diberikan kesembuhan kepada hati ini daripada segala bentuk penyakit yang merangkumi penyakit jasad dan juga penyakit maknawi, penyakit pada hati.
أيكون محبك في وجل، في خوف دائم وقلق، محبوبك هل ترضى لمحبك أن يكون في هذه الحالة؟ وبجاهك لا نخشى أحدا، المهم رضا، وأما الخلق فليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. Maka apakah seorang pencinta yang mencintai kepadamu itu, kepada Nabi SAW itu akan berada dalam kebimbangan? Ya, maka mustahil, kerana seorang kekasih itu tidak menginginkan yang mencintainya itu berada dalam kebimbangan. Maka sebab itulah dikatakan dengan kebesaran kedudukan baginda Nabi SAW itu tadi, maka tidaklah ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi ketakutan bagi diri kami kepada siapa pun. Maknanya siapa pun yang redha, yang senang kepada kita, maka dia terimalah kita. Jika dia ingin marah kepada kita pun, tidak ada lagi kesan pada diri kita. لو اجتمعت الدنيا كلها لتجيرني بمعنى تظلمني لا يهمني ظلمها، المهم ألا تغضب أنت أيها المحب. Maka disebut dekat sini, kalaulah seluruh dunia ini sekalipun berkumpul untuk cuba melindungi kita daripada satu kezaliman, maka tidak akan ada lagi kebimbangan, ya, tidak ada lagi kepedulian kita terhadap kezaliman yang bakal berlaku pada diri kita, asalkan sang kekasih ini redha, tidak murka, tidak marah kepada kita. لذلك إن جارت الدنيا علي فهي نعمة منك، المهم ألا يجار منك علي. لذلك الأنبياء والرسل أحب خلق الله إلى الله أشدهم بلاء في هذه الحياة. لماذا؟ لاختبار صدق المحبة. Jadi kalaupun dunia itu, maknanya kata Syekh, kalaulah dunia itu dihadapkan kepada kita sekalipun, itu tidak lagi memberi kesan, kerana tidak ada lagi yang menjadi harapan selain kepada Allah SWT dan kepada baginda Nabi SAW tadi. Dan fi akhir الأنبياء والرسل أحب خلق الله، ومع ذلك هم أشد الناس بلاء، لأن المحبة لها ثمن، وإلا هي ادعاء دون عمل. فافهم. Jadi kata Syekh, sebab itulah kita melihat para Nabi dan Rasul itu, mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah, tapi dalam waktu yang sama mereka lah orang yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji kejujuran kecintaan. Dan ketahuilah bahawasanya cinta itu ada harga yang sangat mahal, perlu dibayar untuk mendapatkannya. ولا محبة دون امتحان، وإلا كلام فاضي. Maka cinta itu tidak akan pernah wujud jika tidak adanya ujian. Jika tidak adanya ujian, maka ia hanyalah sekadar kalam yang sia-sia. تدعي المحبة يا كاذب وليس في قلبك حبة من المحبة. Maka wahai para pendusta, apakah kau ingin mendakwa kau memiliki cinta, sedangkan dalam hatimu tidak ada walau sebiji benih pun daripada cinta. ما هو برهان المحبة؟ العطاء دون مقابل، وإلا دعوة كاذبة لا تكذب على نفسك. Maka apakah dia bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu ketika kita memberikan cinta ini tanpa menanti-nantikan pembalasan. Jika tidak, ketahuilah bahawa kita hanya berdusta dalam dakwaan cinta kita kepada Allah. Bilal yuslab wa yu'azzab wa huwa yaqul ahad ahad. بالنسبة له أغنية جميلة. وإذا الله يسخر أبو بكر ليشتريه بأضعاف سعره يصبح حرا ومؤجر رسول الله. فإذا لا محبة دون ابتلاء، ولا ادعاء محبة دون دفع ثمن. فافهم. من تعلق بالأسباب حجب عن المسبب، فانتبه لخطورة الموضوع. إياك أن تنحجب بالعلم عن رب العلم، وعن الوسيلة عن الغاية، وإلا مدعي ادعاء ليس بصحيح، وستمتحن أكثر وأكثر. نعم. Jadi Sayyidina Bilal, kalau kita melihat ketika dia azab, beliau hanya mengatakan ahad, ahad. Maka di sisi kita itu adalah azab, akan tetapi di sisi Bilal itu adalah satu lagu untuk diri dia. Maka di sinilah kata Syekh bahawasanya cinta itu tidak akan didapatkan tanpa adanya ujian. Maka janganlah mudah-mudah untuk kita mendakwa cinta,
ketika mana kita tidak mampu lagi untuk mendepani ujian daripada mahabbah tersebut. Jika tidak, kita hanyalah berdusta dalam dakwaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, anta dallu ala rabbina, anta wasilatud dalalah, فكيف نغفل عن محبتك وعن اتباعك وأن يكون الدعاء دون برهان. Maka wahai Rasulullah, engkaulah yang menunjuki kami kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin hati ini lalai daripada ketaatan, daripada mengikut kepadamu wahai Rasulullah, melainkan tidak lain tak bukan dakwaan cinta hanyalah dakwaan yang dusta. إذ كان أنظار الحق علينا بالرضا فبفضلك يا رسول الله، ولولا رضاك لم ننل هذا الشرف من الله بالنظر إلينا. لذلك قال بحياتك ملك الأنظار كرما يا أفضل من سجد. لمن سجد؟ لله. وهل سجود الرسول إلا لحبيبه سبحانه وتعالى؟ نعم. Maka ketika kami mendapatkan keredaan daripada sang kekasih iaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dengan berkat kurniaanmu daripada Rasulullah, berkat kurniaanmu Rasulullah, kemuliaan daripada dirimu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah dikatakan kepada di dalam qasidah ini, iaitu dengan menyaksikan kepada kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang membuatkan kita mendapatkan pandangan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sebaiknya yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apakah baginda Nabi SAW itu bersujud kepada selain daripada kekasihnya iaitu Allah. ضع الرقم الأول الآن حتى نفهم هذا المفهوم. لماذا أنت المقصود يا رسول الله؟ لأنه السجود لله كان أزلا منك قبل المخلوقات كلها على الإطلاق، واضح. ولذلك الله اختارك قبل قدوم العالم كله، وأنت مقدمة وجود العالم، ولولا رسالتك ورسوليتك إلى الخلق لم يكن هناك كون في الأزل وفي علم الله. لذلك لما سأل الله تعالى الروح ألست بربكم؟ أجابت روح بلى، أقام لها الحجة برسالة رسول الله إليهم بالتكليف ويرى الصادق من الكاذب. فافهم. وما الأنبياء والرسل إلا مقدمات بمجيء الخاتم الرسالة والرسول الخاتم، لأن هو الأول والآخر على الإطلاق صلى الله عليه وسلم. نعم. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah awal daripada kewujudan, seperti yang telah kita sebutkan sebentar tadi, yang mana para rasul yang datang sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya adalah pendahuluan untuk penzahiran risalah yang terbesar, iaitu bagi risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika di alam roh Allah SWT bertanyakan kepada kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Dan roh kita menjawab bala, mengiyakan, yang mana hujah kita itu hujah dijalankan, hujah ke atas diri kita berpandukan kepada jawapan yang kita berikan tadi melalui risalah yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. يوم القيامة وعند المحشر وعند الموقف كل نبي يقول نفسي نفسي إلا رسول الله يقول أمتي أمتي. أليس هذه حقيقة الشفاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك الله يقول له اشفع تشفع. Maka pada hari akhirat kelak, ketika seluruh Nabi itu mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatku umatku, dan disitulah menunjukkan bahawa sebenarnya hakikat syafaat itu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, berilah syafaat, nescaya akan mendapatkan syafaat mereka yang diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سؤال: هل الشفاعة يوم القيامة بجهد النبي؟ وهل الاختيار الذي اختاره الله بجهده أم كرم من الله لحبيبه صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال. Jadi persoalannya, apakah syafaat yang nanti Rasulullah SAW berikan itu adalah semata-mata dengan usaha baginda Nabi SAW, ataupun sebenarnya satu bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada kekasihnya ini? جاء الجواب من الشيخ هنا في قوله أنت المختار من القدم قبل وجود الوجود كله، يا خير شفيع في الأمم.
وهذه كرامة وخصوصية من الله إليه دون سائر الخلق على الإطلاق، ليس بجهد بل بمكرمة واختيار من المحبوب سبحانه وتعالى. Maka di sinilah jawapan yang kita temukan bahawasanya baginda Nabi SAW itulah yang terpilih daripada kewujudan, daripada sebelum wujudnya segala sesuatu ini. Dan di situlah disebutkan baginda Nabi SAW itu sebaik-baik yang memberikan syafaat kepada umat ini. هذا الوجود كان عدما ثم أحدثه الله، أليس كذلك؟ Jadi seluruh kewujudan ini asalnya tiada, lalu dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga memiliki keberadaan. Bukankah begitu? لماذا أبرز الله هذا الوجود بعد أن كان عدما مطلقا لا وجودا؟ ما السبب؟ Jadi kenapa sebenarnya Allah menzahirkan kewujudan ini yang mana sebelumnya memang tidak ada satu pun kewujudan? Kenapa Allah zahirkan kewujudan? ببروز رسالة الله بصاحبها صلى الله عليه وسلم، كان لابد من وجود فأوجد الوجود بحمل التكليف كفر. فإذا رسول الله هو سبب هذا الوجود من حيث السببية وليس من خلق الخلق الله، وأما من حيث السببية ومقوماتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك وبنورك من بعد العدم وجه التكوين زهى وبدا، معنى الحياة نكير. Maka seluruh kewujudan ini wujud dengan sebabnya Rasulullah SAW. Kenapa Allah zahirkan? Kerana untuk menzahirkan risalah yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, dan itulah menjadi taklifan kepada kewujudan kita di sini. Maka sebab itulah dikatakan wa binurika min ba'dil adami, maknanya pada asalnya kita ini semuanya tidak ada, maka dengan nur baginda Nabi SAW zahirlah, terpancar dengan jelaslah seluruh wajah daripada kehidupan ini. كيف لا والله الذي صلى عليك قبل الخلق كله، إن كان نلت صلاة الله عليك. وما هي الصلاة؟ عين الرحمة. لذلك الصلاة من الأعلى إلى الأدنى رحمة، ومن الأدنى إلى الأعلى توسل، ومن المتساوين دعاء لبعضهم. فإذا إن كان الله صلى هو وملائكته عليك يا رسول الله لأنك أنت عين رحمته صلى الله عليه وسلم. Maka bagaimana mungkin kita tidak merasakan kemuliaan baginda Nabi SAW sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah terlebih dahulu berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Dan apakah yang dimaksudkan dengan selawat di sini? Iaitu sebenar-benar rahmat. Baginda Nabi SAW itu adalah ainur rahmat, sebenar-benar rahmat bagi diri kita. Maka selawatnya Allah dan para malaikat ke atas baginda Nabi SAW itu sebagai satu bentuk rahmat kepada kita. Dan ketahuilah ketika mana Allah SWT yang maha tinggi berselawat kepada yang lebih rendah kedudukannya, itu tandanya adalah rahmat. Ketika kita berselawat ke atas kita yang lebih rendah kedudukan, berselawat kepada baginda Nabi SAW yang lebih tinggi kedudukan baginda daripada kita, maka itu adalah tawassul, yang kita minta keberkahan dengan kemuliaan. Akan tetapi ketika selawat itu berlaku pada mereka yang sama kedudukannya, iaitu di kalangan para anbiya misalnya, maka itu adalah satu bentuk doa sesama mereka. السؤال: الصلاة من الله عمل أم كلام؟ Jadi soalan Syekh pada kita, selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang kita faham, apakah dia dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk ucapan? قال وصلاة الله بلا حصر، خرج معنا الحدود والمحدودية في مفهوم الكلام والخطاب، لأن كلام الله حال وليس كلام. الكلام فيما بيننا، أما كلام الله حال يسرى فيما أحب من أحب وكره من كره. وصلاة الله بلا حصر، هل تعد كلمات الله اللي هو مخلوق حتى تعد؟ كلامك بنعد، أما كلام الله لا يحد ولا يعد، فهو مطلق من صفاته. كلام الله صفات نفسية لله، من صفات النفسية لله، وهل لها حدود كلام الله؟ حاشا، ولا يحصى. وصلاة الله بلا حصر لك تهدى يا سام القدر
ما نلته يا رسول الله لم يناله نبي ولا رسول ولا بشر ولا ملك على الإطلاق، خصوصية مطلقة من الله المطلق سبحانه وتعالى. نعم. Maka untuk menjawab persoalan bentuk selawat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka disebut di sini wassalatullahi bila hasrin, maknanya selawat daripada Allah itu tidak ada batasannya. Maka bila sebut adanya batasan, maka itulah yang disebut kalam. Maksudnya ketika kita sebut kalam kita, bicara kita sama makhluk, itu ada batasnya. Tetapi kalau kita sebut kalam Allah, bukan ukurannya seperti mana huruf-huruf yang kita bicarakan. So itu kalam Allah SWT ini tidak ada had, tidak ada batasannya. Maka disebutkan di sini selawat daripada Allah SWT itulah maksudnya dalam bentuk perbuatan. Ya, lalu disebut lakatuhda ya samil qadari, ya samil qadri, ya dihadiahkan kepada wahai Nabi SAW yang memiliki kedudukan yang tinggi, yang mana apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Nabi SAW ini tidak pernah didapatkan oleh mana-mana makhluk, mana-mana Nabi ataupun mana-mana para malaikat, sebagai satu bentuk keistimewaan yang khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mutlak daripada Allah kepada baginda Nabi SAW secara mutlak. ما هو سامي القدر؟ ما هو القدر السامي؟ أي لا حدود له في العلو والرفعة. Maka apakah yang dimaksudkan? لك تهدى من الله، الله مطلق، وما يهديك مطلقا لا حدود له، لأن الإنسان للإنسان محدود، أما عطاء الله لا حد له إن رضي على محبه. ولذلك لك تهدى يا سامي القدر، يا من لك سمو في قدرك عند محبوبك سبحانه وتعالى. Maka disebutkan dekat sini, apakah Aisyah tanya apa dimaksud Samil Qadri, iaitu yang memiliki ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketinggian kedudukan ini tidak dapat kita gambarkan ataupun bicarakan seperti mana bicara kita. Ya, kerana batasan sesama manusia ini ada batasannya. Tetapi ketika dihadiahkan oleh Allah SWT yang maha mutlak, yang tidak memiliki batasnya, maka kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mutlak untuk kekasihnya yang dicintai, yang tidak ada batasan seperti mana kita memahaminya. سمو القدر ماذا يقابله؟ انحطاط القدر. فإن كان مكانك سامٍ فكل ما عداك دونك، وهيهات أن يلحق أحد بك بسموك إلى ربك سبحانه وتعالى. Maka apakah lawan kepada Samil Qadri? Maknanya kedudukan yang tinggi ini mestilah lawannya adalah kedudukan yang rendah. Maka seluruh satu yang selain daripada Rasulullah SAW itu lebih rendah daripada baginda Nabi SAW, dan tidak ada satu pun yang dapat menyaingi ketinggian kedudukan baginda Nabi SAW. ولذلك أهلك الكرام، آلك الكرام وأصحابك لحقوا بهذا السامي، بهذا الفضل الذي أعطاك الله إياه، فهم تبع لفضل الله عليك ليس بجهدهم هم أبدا. وما ينسب إلى الصحابة وأهل البيت وكرامة لنبيه صلى الله عليه وسلم. Maka demikian juga rahmat yang sama Allah SWT limpahkan kepada ahli keluarga dan sahabat baginda Nabi SAW. Akan tetapi rahmat yang mereka dapatkan ini bukan dengan usaha mereka, tetapi disebab kerana ketaatan mereka, ikutan mereka kepada baginda Nabi SAW. Maka apa sahaja kemuliaan yang didapatkan oleh ahli bait dan juga para sahabat itu, semuanya bersumberkan daripada kemuliaan yang telah Allah SWT anugerahkan kepada baginda Nabi SAW, bukanlah di atas juhud, di atas usaha mereka sendiri. ما أبدى الطائر تغريدا، أي أن سموك ومكانتك يغرد بها الحيوان والطيور في السماء لمكانتك عند ربك سبحانه وتعالى، تغنيا وفرحا بمكانتك عند الله عز وجل. Maka digambarkan bahawasanya ketinggian kedudukan baginda Nabi SAW itu sentiasa dialunkan, sentiasa dipuji oleh seluruh makhluk, bahkan burung-burung yang menyanyikan akan ketinggian kedudukan baginda Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. وعندنا دليل، النبي لما بني له المنبر ووقف عليه ألم يبكي الجزع وحن لأنه لم يمسكه النبي، فإذا الزمان بكى لفراقه عن يد النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هذا صدق المحبة من النبات؟ نعم. Dan kita ada dalil kata Syekh, bukankah ketika baginda Nabi SAW dibuatkan satu mimbar yang baru,
batang kurma yang sebelumnya menjadi tempat baginda Nabi SAW pegang ketika khutbah menangis kerana Nabi SAW tidak lagi memegang kepada batang kurma tersebut. Bahkan ketika baginda Nabi SAW wafat, batang kurma itu menangisi kepergian Rasulullah. Bukankah itu tanda sediknya mahabbah daripada tumbuhan ini kepada baginda Nabi SAW? وفي جبل أحد لما كان النبي واقفا وهو أبا بكر الصديق وأتى إليهم سيدنا عمر اهتز الجبل اهتزازا شديدا. ماذا قال النبي لأحد؟ اهدأ أحد إن عليك صديق وشهيد. النبي قبل استشهاد. Jadi bukankah ketika baginda Nabi SAW berada di atas bukit Uhud, lalu datangnya Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar ketika itu ke bukit Uhud, kemudian bukit Uhud itu bergoncang, lalu Nabi SAW mengatakan, bertenanglah wahai Uhud kerana di atasmu ada siddiq, ada syahid dan juga siddiq. من المتكلم؟ رسول الله مع من؟ مع التراب، مع جبل يتكلم معه لما احتاج يقول له اهدأ أحد إن عليك صديق وشهيد. فهدأ الجبل واستكن. Jadi kata Syekh, Nabi SAW itu berbicara kepada tanah, kepada tanah yang bentuk pergulungan, sehingga Nabi mengatakan, bertenanglah wahai Uhud kerana di atasmu ada siddiq dan syahid, iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar yang bakal syahid adalah disebut oleh Nabi SAW. Maka ketika itu bukit Uhud kembali menjadi tenang setelah mendengar perintah daripada Rasulullah SAW. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بصدق المحبة وبرضاء رسول الله وحبيبنا علينا في هذه الأيام المباركة، وأن يذيقنا وإياكم ما يعيد أصحاب اليمن والبركة، ويفرج عن المسلمين كروبهم وكرباتهم بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وذكره. والحمد لله رب العالمين. بالفاتحة. Jadi Syekh mendoakan kepada kita agar kita diberikan kejujuran dan kecintaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diredai oleh baginda Nabi SAW, kemudian diberikan jalan keluar kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam, dan mengucapkan keberkahan untuk kita dengan Eid Adha yang akan datang kepada kita insya-Allah. Ada apa-apa soalan? سؤال سألوني قبل أن تفقدوني. نعم. سؤال؟ ما في سؤال؟ خلاص. نعم. شكرا. عندي سؤالا واحد. سؤال واحد. أسئلة واحدة فقط. ما في مشكلة. العلم سؤال. لا علم دون سؤال. فافهم. فهمي. طيب. Ilmu itu akan kita dapatkan melalui soalan. Jadi kalau tidak ada soalan maka tak adalah ilmu. قالوا باب العلم سؤال. Sebab itu disebutkan pintu kepada ilmu itu adalah soalan. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sebab itu Allah SWT juga berfirman, bertanyalah kepada ahli zikri, maknanya orang yang memiliki kepakaran, keahlian dan satu perkara tersebut jika kalian tidak mengetahui. نعم. تفضل. طيب. البلاء يدل على رحمة الله. على ماذا؟ رحمة الله. البلاء. الفناء. البلاء يعني مصيبة. نعم. البلاء. نعم. مش الفناء. نعم. بلاء. لا سمعت. معلش أنا سمعت قوي. بعد 70 الله يعين. طيب أحيانا لماذا تستحي بعد 70 الله يعين. Syekh kata, Syekh minta maaf, Syekh salah dengar. Dan dah kurang pendengaran kata Syekh. Selepas umur 70 ni hanya Allah dah dapat bantu. طيب. لا يبقى على هو إلا هو سبحانه وتعالى. Jadi tidak ada yang kekal pada satu keadaan melainkan Dia yang kekal abadi. لا تدعي الكمال لأن الإنسان عين النقصان. Maka sebab itu jangan pernah mendakwa kita itu sempurna, kerana hakikatnya manusia itu penuh dengan kekurangan. تفضل. طيب. Sometimes we can handle the test, but most of the time
we can handle the test. نعم. طيب you answer you English or Arabic? كلاهما ممكن. Arabic. نعم. ترجمي سؤالها بالملايين أولا. Jadi disebutkan di sini soalannya, apakah ujian itu kan adalah satu bentuk rahmat daripada Allah. Ini yang dikatakanlah. Jadi ada waktunya kita boleh handle, kita boleh lalui. Tapi kebanyakan waktunya kita tak boleh lalui ujian tersebut. نرجع إلى القاعدة. أنت برمتك بلحمك وعظمك وعقلك وروحك مخلوق، والمخلوق معناتها مصنوع، والمصنوع لا بد أن يعرف به صانعه. فافهم هذه الحقيقة ولا تكابر بها. Jadi pertamanya kata Syekh, kita kembali kepada hakikat bahawasanya apa saja pada diri kita, daging kita, akal kita, apa sajalah yang membentuk diri kita ini adalah ciptaan yang diciptakan. Di sana ada yang menciptakan kita, dan sudah pastilah yang paling mengetahui tentang diri kita adalah yang menciptakan kita. سأضرب لك مثال عقلي بسيط حتى نفهم المسألة. إذا إنسان موظف في مؤسسة، المؤسسة إلى قواعد تضع هذه القواعد العامل فيها ويتقيد فيها. فإذا ذهب أحد العمال يتكلم في البزنس بالقواعد، هل هذا كلام من عندي أم هو يكرر ما التزم به وألزم به من مؤسسته؟ Jadi kata Syekh, katakanlah seorang pekerja, saya bagi contohlah, katakanlah ada seorang pekerja bekerja di satu muassasah, satu pentadbiran. Kemudian di sana pentadbiran itu meletakkan kaedah-kaedah yang tertentu yang mana dia iltizam, dia ikutlah kepada kaedah tersebut. Kemudian datang pula pekerja yang lain dan dia, maknanya pekerja yang lama tadi tu memberitahukan kaedah yang sama. Maka apakah kaedah tu datang daripada pekerja tersebut ataupun daripada muassasah, daripada pentadbiran yang tempat mereka bekerja? لو ذهب هذا العامل وتكلم بخلاف قواعد وضوابط الشركة التي يعمل بها وأدى إلى خراب وإلى أمور ثانية، ماذا ستكون الخطاب من مؤسس الشركة أو صاحبها؟ هدية أم طرد أم لعن أم قصاص؟ Jadi kata Syekh, kalaulah yang pekerja lama tu tadi buat yang sebaliknya, maknanya dia tak ikut undang-undang, dia bagi tahu perkara yang sebaliknya pada orang-orang yang baru, dan akhirnya berlaku kerosakan pada syarikat yang dia bekerja, maka apa yang akan berlaku kepada pekerja ini ketika berhadapan dengan pemilik syarikat? Apakah pemilik syarikat itu akan puji dia, bagi dia hadiah, ataupun pemilik syarikat itu akan marah kepada dia atau melaknat dia? هل هناك قبول دون تكليف وامتحان؟ Maka kata Syekh, kalaupun kita nak diterima di satu-satu tempat bekerja, apakah ada penerimaan tanpa adanya taklif, adanya tanggungjawab ataupun adanya ujian? ماذا قالوا؟ من جرب المجرب عقله مخرب. Maka sebab itu dikatakan menjarabal mujarab, siapa yang telah mencuba benda-benda yang telah dicuba, maka akalnya akan rosak. فإذا تدبيرك وجهدك كسبي وقدر الله فيك أزلي، فعليك بالرضا مهما كانت النتائج. كم من مصيبة تنزل وتظنها أنها قاضي عليك ثم تكتشف أنها نعمة من الله، وكم من نعمة تأتي وتفرح بها وتزرغر وتجمع الناس وتعمل حفلات وبعدين تكتشف أنها مصيبة عليك. Jadi kata Syekh, pada akhirnya tadbir kita yang kita buat tu adalah sebab usaha kita sahaja, kasbi kita, usaha. Tapi hakikatnya semua yang untuk kita itu sudah tertulis dalam ilmu Allah SWT azali lagi. Jadi berapa banyak nikmat, berapa banyak musibah yang datang kepada kita yang kita sangkakan dia adalah musibah, di akhirnya kita dapat merasakan kemanisannya. Dan berapa banyak pula nikmat yang datang pada kita, kita sambut dengan sepenuh hati kita, dan pada akhirnya kita menangisi nikmat tersebut kerana dia menjadi musibah bagi diri kita. أمرار نحن الكبار نسأل أسئلة الأطفال يخجل أن يسألوها، ظنا مننا أننا نحن أذكياء وعندنا عقول ونفهم وغيرنا لا يفهم، تطلع النتيجة نحن الذي لا نفهم.
Jadi masalah kita orang dewasa ni, kadang-kadang kita bertanyakan soalan yang anak-anak pun malu nak tanya. Tapi dalam waktu yang sama, kita menyangkakan kita bijak. Tapi pada akhirnya, kita lah sebenarnya yang lebih tak pandai lagi daripada anak-anak kecil tadi. لذلك أنت في عالم التكليف والتكليف امتحان فلا تنس نفسك أنك في غرفة الامتحان هذه هي الدنيا. Maka kita berada di alam taklif, yang mana alam taklif ini memang tempat untuk kita diuji. Maka jangan kita lupakan diri kita ini sedang berada di medan ujian. وما عليك إلا الأخذ بالأسباب والرضا بالنتائج على مراد صاحبها. Dan hendaklah kita mengambil asbab, dalam masa yang sama kita redha dengan apa pun natijah daripada asbab yang kita kerjakan. لذلك من عبد السبب استعبده السبب وأضاعه. Jadi barang siapa yang menyembah kepada sebab, hanya dia menjadikan pergantungan itu kepada sebab dia semata-mata, maka ketahuilah dia telah diperhampakan oleh usahanya tersendiri, dan dia akan kehilangan sia-sialah atas segala apa yang telah dia kerjakan. كم من حلم تحلمه وتظن سعادتك به وبعد ذلك تكتشف أنه كل بلاءك فيه ومنه. Berapa banyak mimpi-mimpi yang kita rasakan itu adalah satu keindahan untuk diri kita, impian-impian kita. Akan tapi pada akhirnya kita dapati ia membawa musibah kepada diri kita. كم من تقدير بتقدر بترتبه بعدين بتقول يا ليتني لم أفعل لعنة الله على الساعة الذي فعل يا ليتني عميت ولم أرى يا ليتني عملت كذا وكذا. فإذا أنت تريد أن تكون عبدا على مراد ربك صاحب الوجود أم تريد ربك على مزاجك يا عبد؟ لا تنسى نفسك من أنت. Jadi berapa banyak pula takdir yang kita harapkan benda itu berlaku pada kita, dan ketika telah terjadi perkara tersebut kita melaknat diri kita sendiri, berharap perkara itu tak pernah datang kepada kita. Kita masakan diri kita buta dan berharap kita tak dibutakan daripada melihat perkara tersebut sehingga kita tak buat perkara tersebut. Maka kita adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala hakikatnya. Maka apakah kita ingin menjadi hamba kepada Allah atas keinginan Allah, ataupun kita nak Allah yang mengikut kepada keinginan diri kita? سؤال لك أنا الآن سأسألك سؤال مستعدة للإجابة عليه؟ Saya pula nak tanya soalan kepada Ustazah Samihah. Bersedia tak? طلبت منك طلب تريد الإجابة تقولي لي أوكي غدا أعطيك الجواب. أليس كذلك؟ يعني بدك تفكر بعدين تعطيني الجواب، أليس كذلك؟ نعم سيدي مرة أخرى. لغة عربية. طلبت منها طلب. نعم. فإجابتها هي تفكر عند عقل من الطفل حدا يلعب عليها بالكلام. قلت خيرا إن شاء الله غدا أعطيك الجواب. قولها غدا أعطيك الجواب، هل هذا دلال أن أنت الذي تفكري أم هناك من يقودك إلى التفكير؟ عندما تعتمدي على نفسك ستقولي غدا أفضل، ولكن لو تعتمدي أن إلهام إلهي بك ستقولي لي إن شاء الله غدا أعطيك الجواب. فهذا فرق بين عبودية الهوى والنفس وتذكار صاحب المشيئة فيه سبحانه وتعالى. Jadi Syekh bagi contoh, kalaulah orang datang pada kita tanya satu soalan, kemudian kita pun ambil masa berfikir dulu, kita kata esok kita bagi jawapan. Maka di sini jawapan kita esok bagi jawapan itu menentukan bagaimana kita mengingat kepada Allah SWT ataupun kita menyembah kepada keinginan diri kita. Maka kalau kita kata esok aku akan jawab, maka seolah-olah kita tu menyandarkan semua perbuatan pada diri kita. Akan tapi bila kita sebut insya-Allah, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah SWT, maka di situlah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terlihat. ولا تقل شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Maka janganlah kau mengatakan pada sesuatu, janganlah mengatakan kepada satu perkara itu bahawasanya sesungguhnya aku akan berbuat itu, aku akan berbuat pada esok hari, melainkan dengan menyebut insya-Allah, dengan kehendak Allah SWT. سؤال أخير، هل عملك بمشيئتك أم بمشيئة من خلقك سبحانه وتعالى؟ Soalan yang terakhir, apakah setiap amal perbuatan kita itu tertakluk pada keinginan diri kita semata-mata ataupun dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala? هل أنت مخلوق أم خالق نفسك؟ Apakah kita ini makhluk yang diciptakan ataupun kita yang mencipta diri kita sendiri?
لذلك المشيئة مشيئته كما الخلق خلقه سبحانه وتعالى. فافهم. Maka sebab itulah masyiah, kehendak itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana makhluk itu adalah makhluk milik Allah Subhanahu Wa Taala. أنت بتسوق السيارة ولا السيارة بتسوقها؟ فافهم. Kita yang pandu kereta ataupun kereta yang pandu kita. Jadi ini contoh untuk kita faham. شو بتقول؟ سيارة عم تاخذنا وتجيبنا. لك أنت اللي عم تاخذها وتجيبها. Jadi kita tak boleh suruh pun kereta tu bawa kita pergi ke mana. Jadi kita yang bawa kereta tu untuk pergi ataupun datang ke satu tempat. وهكذا الحال. نعم. واضح إن شاء الله. في سؤال آخر؟ نعم. نعم. الآن 10. الآن الساعة 10. نعم. في وقت اهدى شوي. تنتهي في 4 ساعات بعد ما هيك. المطر ساعة. نعم. من هنا 11 نحن 11. لا تأخر. لا سنين تنتين؟ تأخر لا كيف؟ تأخر بكثير يعني لو 11 الإقلاع الساعة 2. إقلاع تنتين. اثنين. تنتين بعد بنص الليل. نعم. نعم بس طيب من الآن من 10 ل 2 4 ساعات. بتطلعني من الآن؟ حاضر يلا. سنصل 11. 11. ايوه سنصل 11 باقي 4 ساعات. ربع ساعة؟ بعد في ساعة يا العشر يا ال11. Okey. ارحموا من في الأرض. لا اوكي يعني على الأكثر 10 ونص Saya belum makan. بس يعني أنتم لا تأكل لم نأكل مع بعض يلا نأكل خلاص. نأكل أجل بس الجواب السؤال. Ini kita cukup je buat. Cukup dah. Cukup dah kot sana. Cukup dah soalan sebab tadi saya lambat nanti tak تفضل تسأل السؤال. apalah syarif يلا ما في مشكلة تسأل السؤال. okey satu kampung masa kena tsunami tu rumah dah tak ada dah. Lepas tu masalah buatkan rumah satu kampung tu dalam يا صديقي. 60 tahun ke atas. Lepas tu atas rumah tu ada tanda salib. Tapi kampung tu orang Islam. Macam mana ada alamas salib macam mana salib tu buat tinggi di batu. فالموقف. سيدي يعني هي تسأل عن في على مسألة وكيف هذا سبب هذا البناء لماذا؟ للعبادة للكنيسة أم للبزنس؟ بيوت سيدي. بيوت. حصل تسونامي. نعم. أصحابهم مسلمين ولا غير مسلمين؟ مسلمين وهم يضعوا الصليب يوزرون وزر يحملون وزرا شرعيا. وزارة حصل حادثة. حصل تسونامي. حصل تسونامي. lepas dah terjadi tsunami di tempat tu lepas tu ولكن علينا أن نعرف الأسباب. ربما يكون في أسباب خارجة عن إرادتهم حتى لا نضرهم. bantuan. عشان التأييد يعني حصل تسونامي على هذا المكان وهم يعني يحصل على التأييد من مساعدة من غير المسلمين من أجل هذا هم هذا موضوع آخر صار بزنس. هذا ما عاد دين صار بزنس. دنيا بدنيا ما لناش علاقة. يعني ما في مشكلة بأصحاب المسلمين الذين يعيشون في هذا المكان. إن كانوا أقلية يريدوا أن يسيروا أنفسهم ولكن أن يشاركوا في الفعل شرعا يؤثم. Jadi tadi persoalannya ada satu perkampungan yang dilanda tsunami kemudian dibangunkan kembali dan ada tanda salib kan di atas tempat tu. Sebagaimana keadaannya kata Syekh ini dah jadi bisnes sebab dia dapat bantuan tu daripada orang bukan Islam. So sebab itulah ada tanda salib. Jadi Syekh kata dah jadi bisnes dan Syekh sebut kalaulah orang yang duduk di situ orang Islam bukanlah berdosa kalau mereka tidak menyertai, maknanya bukan mereka yang bersama-sama membangunkan salib tersebut. نحن نريد أن نبين أمر أساسي أن هناك درء الفتنة أولى من جلبها ولكن إن كان في حرية في عدم التصرف فعلينا أن نبتعد عن هذه الأمور.
Jadi kata Syekh, kalaulah ada jalan untuk mengelak daripada perkara ni, maka sebaiknya kita elakkan. Tapi kalau dah kita penduduk di situ sedikit, maknanya Muslim tapi sedikit, dan tak dapat elak perkara ni, maka tidak ada persoalan di situ. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa qina adhaban nar. Allahumma kama jama'tana ala ma yurdika hal bainana wa bain ma'asiyatika ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli wajhiha wa afiyati al-abdan wa shifiha nur al-absar wa dhiyaiha. Allahumma ij'al hadha al-jam'a jam'an marhuma wa tafarruqi min ba'di tafarruqan maymunan ma'suma wa la taj'al ya mawlana fina shaqiyyan ولا محروما ولا مقطرا عليه بالرزق يا رب العالمين. اجب دعانا بكرمك يا مولانا ولا تقطع منه رجانا بحرمة النبي وبسر الفاتحة. تقبل الله وكل عام وأنتم بخير.